Assalamualaikum sahabat PS. Kali ni wow, teruja sikit. Pasal apa? Selama ni dia lalu lalang je dekat wall media sosial kita. Kali ni geng, dia di depan mata. Inilah dia, SYM ADX TG 400. Alhamdulillah, dapat jumpa skuter ni di negara pengeluar dia. Iaitu Taiwan. Okey geng, ketinggian tempat duduk dia geng 790 mm ketinggian tempat duduk dia. Tengok macam mana aku duduk dekat atas ni. Agak sederhana tinggi lah ya. Cuma kita tak letak turunkan dia lagi. Nanti kita akan test dia macam mana bila diturunkan stand tu. Dan bila kita menunggang di off-road, kita punya kaki di bahagian belakang ni untuk tunggangan off-road lah. Dia macam ni sikit. Alright. Di belakang ni dia ada curve untuk seat, agak selesa. Dia datang sekali dengan handguard ni geng. Handguard yang ni adjustable tetapi secara manual, bukan automatic. Nak turun dia pula macam ni. Naik balik. Okey. Agak keras tapi tujuan dia untuk tahan angin. Dan aku tengok buatan dia agak kemas. Okey, jom kita kenali dia dengan lebih rapat lagi ADX TG ni. Yang pertama, untuk segmen yang ini, dia punya reka bentuk dan ciri-ciri adalah sebuah skuter adventure berkapasiti enjin 399cc, 1 silinder, liquid cool, 4 stroke, SOHC, 4 valve. Jentera ni mampu menghasilkan 34.5 horsepower pada 7,000 RPM, 38 Nm torque pada 5,500 RPM. Cukup tak? Power tu. Ni. Lantai dia. Kita pakai lantai. Okay. Handlebar dia. Konsol meter dia. USB port dia kat tengah-tengah ni geng. Killer system. LCD meter guys So kat sini dia ada button traction TCS. Okay. Here SYM punya caliper brake. Kalau kita tengok detail dia, yang ni dia punya USD fork. Dia memang long stroke punya USD fork dia, memang tinggi. Dan ground clearance dia korang tengok memang cukup tinggi juga sesuai untuk off-road. Okay, jom kita test dia sikit. Power ke tak power? Okay, lepas ni kita akan test ride ADX TG 400 ni dulu. Lebih kurang dalam 500 meter ni, 790 mm. Ketinggian tempat duduk. Sesedap rasa. On. Ketinggian aku ni 165 cm. Dia boleh adjust ni, dia punya duduk brake lever ni dia boleh adjust. Masih lagi ngam-ngam, sedang-sedang manis gitu. Kecil kan, nak besar kan. 1, 2, 3, 4. Ni pun sama 1, 2, 3, 4. Adjustable. Jom. Bunyi dia aku suka. Walaupun single silinder, masih mengeluarkan bunyi yang garang. Aku nak share sikit lah bab tunggangan dan feeling dengan jentera ni.
amat agresif, geng. Rasa macam bawa motor biasa je, kan? Pasalnya enjin skuter ni digantung bersama frame dan berada di tengah-tengah. Pasal apa? Sebabnya ia menggunakan transmission CVT yang dipacukan dengan rantai. Tidak seperti kondisi skuter pacuan CVT biasa yang enjinnya diselarikan bersama swing arm. So, apa bezanya drive chain ni? Ada member aku cakap lah, kan? Korang tak perlu nak cai-cai roller dah. Korang hanya perlu tukar sprocket untuk kesesuaian tunggangan korang. Tapi jangan tukar dulu. Sebab apa? Yang dorang bagi ni dah cukup perfect dah, dengan torque Newton meter yang disampaikan dan power yang dihantar secukup rasa. Jadi kenapa, geng? Sebab ini adalah segmen skuter adventure yang semestinya sudah cukup power apabila diperlukan pada setiap permukaan jalan, off-road ataupun on the road. Cubalah untuk keseimbangan dia macam mana. Kita try corner-corner sikit. Kalau boleh kita nak cicah lutut kita. Okey, geng. Bab kendalian dia memang cukup agresif, mudah dikendalikan pada jalan raya yang sesak dan di laluan off-road yang ringan. Berat dia agak sederhana, 213 kg. Cerita bab suspensi dia pula cukup responsif, dengan fork USD di depan dan monoshock dengan multi-link di belakang. Saiz tayar 15 inci di depan, 14 inci di belakang. Secara keseluruhan, pada aku skuter ni cukup praktikal. Sesuai digunakan untuk kegunaan harian dan perjalanan jauh. Kapasiti tangki 13 liter. Power delivery secukup rasa. Agresif, praktikal dan power. Cuma kalau aku nak komplain sikit lah, bab LCD meter dia je. Tapi ada satu perkara penting yang aku nak share dekat korang. Jadi adalah aku tanyakan pada Enforce satu perkara ni. Jadi aku tanya, apa yang pengguna perlu yakin dengan produk Enforce ni? Diorang jawab apa, geng? Setiap model yang belum masuk ke pasaran Malaysia, dia akan jalani atau lalui R&D dan QC yang cukup ketat. Supaya apa? Supaya semua model-model yang akan dikeluarkan terjamin baik dan puas hati kepada pengguna. Jadi, kalau aku sebagai pengguna lah, kan, aku dengar pun rasa sejuk lah sikit, kan, yakin lah sikit, kan. Betul tak? Jadi korang tunggu je lah bulan Mei nanti untuk pelancaran SYM ADX TG 400 di pasaran Malaysia. Harga yang bakal ditawarkan antara RM28 hingga RM29,000. Stay tune, guys. Baik, itu sahaja perkongsian untuk video kali ini. Semoga ianya bermanfaat. Kalau ada apa-apa, korang boleh je lah komen dekat ruangan komen di bawah. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.